Sempena Aidilfitri Mubarak. Masih tadi kita dapat sambutan lagi. Saya ucap Aid Mubarak, maaf zahir batin. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan semangat Ramadan yang mengangkat ketakwaan kita, akhlak kita dan kesedaran kita, la'allakum tattaqun, dapat kita pertahankan dan maju terus. 各位来宾大家好 Saudara-saudari Pandeglang. Saya percaya rakan-rakan tadi, saya Tian Chua, ada Surendran, ada Datuk Mahfuz pun ada. Mahfuz mendekat. Saya berkacau dari masjid di Negerang. Dan sampaikan beberapa isu. Jadi kita kena ingat, dalam kegiatan politik ini macam dakwah, apa tujuan kita dalam usaha kita islah masdata, perubahan, reformasi ini apa? Nak bawa kebaikan. Maka oleh demikian marah kita, kesepitan kita, derita kita tidak boleh menghilangkan kewarasan kita. Pergi ceramah, orang baling batu. Masa saya dengan Nur Rizal lepas pantai, naik kereta, dia berpecah kereta dia Johor. Naik baik. Ingat dah kereta tak boleh baik pun dia pun serang. Syarah di luar kelompok dia kacau. Pergi masjid kacau juga. Puak ni. Saya tak kata setan Dr. Mahathir kata. Saya sebenarnya itu memang sudah tahu, memang saya tak setuju Dr. Mahathir. Tapi yang ni saya setuju dengan dia. Kalau nak kata cerdik, dia tahu ni dia cerdik. Sebab dia tahu. Baik saudara, kita tak boleh lawan fitnah dengan fitnah. Kita tak boleh lawan nafsul amarah dengan nafsul amarah. Tadi bila akhir di masjid, Ustaz Abdul Ghani Samsuddin, yang ulama, pernah jadi ketua Persatuan Ulama Malaysia, pernah saya kenal masa dia jadi ketua dakwah ABIM dulu. Doa dia cukup baik. Lepas dia kata, lawan, ya Allah bagi taufik hidayah, bagi kami kekuatan, hapuskan musuh-musuh, tingkatkan kesedaran umat. Dia juga, ya Allah, doalah supaya kawan-kawan kami, saudara kami yang jahil, yang terima upah buat jahat itu, diberikan taufik supaya sedar sebelum terlambat. Itu doa yang baik. Jadi saudara, kita main malam ni TV3 kata 250. Dia kira beda. Tu pun tak boleh salah sebab lampu belakang tak terang. Yang dia nampak depan ni memang betul 250. Sudah, kita boleh panjangkan cerita isu masalah negara kita. Apa dia? Saya ulang apa yang saya sebut sekarang. Pertama, isu perpaduan. Negara ini mesti aman dan bersatu padu. Kita sambut merdeka. Bila kita, Pakatan Rakyat terima cadangan sastrawan negara, Jawatankuasa Sastrawan Negara, Tan Sri Kadir Sheikh Fadil, Datuk Toh Kim Wood dan beberapa orang lain, sastrawan negara kerana penguasaan bahasa dia paling mantap. Tan Sri Kadir Sheikh Fadil kerana dia paling lama jadi pengurusi Jawatankuasa Kemerdekaan Negara. Mereka ni Jawatankuasa cadang tema kerana tema yang dipilih oleh UMNO Barisan Nasional terlalu memihak. Dia cuma bagi tahu rakyat, apa sokong kami kerana kami dah tepati janji. Ni janji tepat tak tepat, orang nilai, bukan habaq. Ni sokong aku baik, tahu tak? Sokong aku dah tolong apa-apa tu. Yang ni dia ada condescending, orang putih kata. Display a statement of arrogance, keangkuhan. Tak ada tawaduk. Dia tawaduk ni, kami dah usaha dan ikhtiar sebaiknya. Kita pohon sudah pengertian. Ada, ni dah kami janji ditepati. Semua dah janji. Mana ada manusia di tempat semua. Tapi sebab kita bantah tema, inilah maka kita buat yang baru. Ya. Tetapi sudah isu dia lebih besar. Kerana
masalah orang Islam, orang Melayu hari ini di Kedah, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, Bumi Putera, Dayak, di Sarawak, Kadazan, di Sabah. Kita kata mesti ada pendekatan yang boleh mengangkat kedudukan mereka secara menyeluruh. UMNO kata ketuanan Melayu. UMNO pergi kampung mengatakan kita ini khianat pada orang Melayu. Dan kita ini pembelot bangsa. Dan kalau orang macam saya, Tok Hadi Awang berkuasa, kita akan menjadi pekakas pada DAP dan akan join negeri daripada China. Dr. Mahathir kata lagu tu. Datuk Najib, dia memang ikut dalam kan? Ya. Mana ada Perdana Menteri sebelum ini yang tak dapat kontrol lah kempen pilihan raya ni, oleh kerana Datuk Najib tak wabak buat apa, Dr. Mahathir yang take tadi, dia yang lancarkan serangan. Kan Datuk Najib tak wabak ni. Jadi yang pertama yang kita nak jelas, perpaduan itu wajib, bukan suatu perkara yang ringan. Umat Islam dah lihat banyak pecah belah itu tidak menguntungkan. Tapi perpaduan dalam Islam itu ada penjelasannya. Waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Perpaduan itu bihablillah. Bihablillah dengan prinsip kita tak boleh bersatu rosak orang. Tak boleh bersatu rampai tanah. Bersatu itu untuk buat kebajikan dan tegakkan keadilan. Tapi yang dianjurkan tak kira. Melayu bersatu, harompak bersatu, bunuh bersatu, balik batu bersatu, cecah orang bersatu, aib orang bersatu. Bukan, bersatu ini mesti ada prinsip. Saya malam ini di antara lain saya nak guna slides. Saya nak terangkan tentang buku terbaru. Tadi Tazkirah nak cerita itu, dia berkhiyal. Bila saya baca ayat Quran, baca. Tak setuju. Saya baca ayat Quran surah Kahfi tadi. Saya abang yang berderat, ulang Ustaz. Ulang ayat saya baca tadi. Mana boleh. Fatihah tak betul. Dari sebab itu saya bawa pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, buku baru dia Thawrah Sya'ab. Dia tak kata Arab Spring atau Rabi' Al-Arabi, tetapi dia kata Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat atau revolusi rakyat. Ni tak ada gitu. Okey, ni dia. Buku baru Thawrah Sya'ab Al-Syekh Al-Qaradawi wa Thawrah Al-Masriyah. Boleh tahan harap. Esok Najib mai sudah baca sekali lagi. Dah pasal dia wasatiyah. Dia wasatiyah, dia kena sebut. Buku ini bila kita sebarkan, Abim terjemahkan, anak-anak murid Ustaz Nikmat dia kan terjemahkan, terbitan Abim, Kebangkitan Rakyat, Thawrah Sya'ab, Kebangkitan Rakyat. Jadi saya harapkan puan baca. Saya nak ulas sedikit. Baik. Ada ustaz digunakan oleh UMNO. Dia kata orang duk heboh Qaradawi, duk heboh Thawrah Sya'ab, buku dia. Sebenarnya buku dia itu khusus untuk orang Mesir. Tak ada kena-mengena. Jangan dibawa ke Malaysia. Tidak ada kaitan sama sekali. Sebab dia takut orang baca. Saya nak bagi bukti sebaliknya. Syekh Qaradawi, mana buku tu? Dia bagi khas, dia bagi amanah kepada saya. Dia kata Syekh Anwar, dia bagi Syekh, saya Syekh kecil. Syekh, enta kena ingat, ni amanah dia kali kedua. 3 tahun lalu dia bagi amanah satu. Dia kata apa? Dia buat video tape 10 minit. Dia kata Anwar, untuk orang PAS, untuk keadilan, untuk UMNO, untuk setiap umat Islam di Malaysia, saya minta Anwar pastikan mereka tengok. Dalam YouTube ada nasihat dia tentang fitnah terhadap saya. Siapa yang terlibat, kata dia, orang Islam yang baik mustahil terlibat. Tidak ada orang Islam terlibat, dia kata. Yang terlibat hanya golongan munafik. Bukan saya kata. Jangan pula ada Ustaz UMNO marah saya dah. Ulas. Tengok tip. Orang yang sebut dan ulang jatuh kategori fasik. Itu amanah pertama 3 tahun yang lalu. Baru ni dia bagi amanah ilal akhal habib, saudaraku yang aku kasih. Ujung tu Anwar Ibrahim, bawah Yusuf Al-Qaradawi. Tapi tengah tu tu UMNO marah semua.
Dengar dia tulis. Dia umum siap-siap dah pemimpin Perdana Menteri Malaysia, Az-Zaim Malaysia. Jangan tu dia tak tahan dengan saya. Doa ulama paling tershor, dihormati dan dimuliakan negara ini. Bila saya baca yang tu, saya bersenyum. Dia bangun terus mendoakan kemenangan Anwar dan kawan-kawannya supaya dapat jaga dan pertahankan keadilan di bumi bertuah Malaysia ini. Apa yang dia kata dalam Thawrah Syiah? Bab pertama dia jawab tuduhan-tuduhan di Mesir yang sama di sini. Ustaz UMNO cerita demonstrasi haram. Pernah dengar? Dia jawab bab pertama. Dia tanya, rumah siapa Rasulullah SAW mulakan dakwah sirri secara rahsia 3 tahun pertama? Ingat? Rumah siapa? Sahabat Nabi yang Nabi sampaikan dakwah secara rahsia. Ya, Arqam bin Abi Arqam. 3 tahun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Selepas itu dia memeluk Islam. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, agama ini benar. Tauhidkan Allah. Agama ini benar, pertahankan keadilan. Bagi kesejahteraan kepada umat. Tolak segala kezaliman dan penindasan. Mengapa nak rahsia? Rasulullah kata, silap. Dia pun pimpin satu kumpulan. Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasul, pimpin lagi satu kumpulan. 2 barisan. Bukan barisan nasional, barisan Islam. Kemudian pelawak la ilaha illallah, la ilaha illallah menuju Masjidil Haram. Maka kata Syekh Qaradawi, dengan demikian inilah demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Tunjuk perasaan yang pertama. Jadi dia kata niat itu penting. Kalau niat itu bawa kebenaran, tolak kezaliman, tolak pemimpin yang rasuah, dia minta rakyat Mesir bangkit, tolak orang zalim ni. Hosni Mubarak ada kuasa perkayakan dia, perkayakan bini dia, perkayakan anak-anak dia bilion-bilion ringgit. Rakyat merempat dalam keadaan kemiskinan. Tolak dia. Kata Syekh Qaradawi, dia bakal fatwa, kamu bangkit wahai rakyat Mesir, tolak pemimpin zalim begini. Demonstrasi dia ulama pertama dunia yang seru supaya rakyat bangkit. Demonstrasi lawan Hosni Mubarak. Sudah alasan dia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'ithmi wal 'udwan. Quran ada sama, tolong menolong buat kebajikan ke arah ketakwaan, tolong menolong bagi tazkirah, bagi orang salat, bagi orang kesedaran agama yang baik, bagi orang pertahankan keadilan, pertahankan budaya ilmu, tolong menolong ke arah ketakwaan. Jangan sekali-kali tolong menolong untuk kacau tazkirah di masjid. Jangan tolong menolong curi harta orang. Jangan tolong menolong pakai rompak kekayaan, rasuah, kontrak, projek, saham. Dah kaya, kontrak A. Dah kaya ratus-ratus juta, upah orang sopi kacau orang. Macam berlaku di Kedah. Siapa dia yang ketua orang kontrak A? Ingat dia peduli masalah Melayu, masalah Islam, dia kira nak pertahankan kontrak dia saja. Jangan tolong menolong dalam hal itu. Tolong menolong curi lembu kondo pun nak bila mari Kedah nama ya nanti